Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Hari ni tunjuk anda semua motor yang saya bawa hari ni lagi bengkel jap. Tengok melawat ayah saya, dia repair motor dia, motor TZR dia. So this is the bike. Sebab takut. Kau takut apa? Apa hal jadi kan? Weh, tak murah bai motor ni. Anak sendiri nak pinjam pun takut. Ni barulah hari ni minta kebenaran dia. Kejap, nak tutup pagar. Gila aku bawa. Takut bos. So kami tinggal di area Seremban Negeri Sembilan. Bengkel ni yang aku nak pergi ni bengkel bapak aku yang selalu pergilah. Ayah aku memang dikenali sebagai Wakman MBX. So ni motor dia lah, MBX 125F. CC 125 saja. Rim original MBX. Belakang besar, depan kecil. Aku tak tahu, saya lepas aku lupa, nanti aku tanya dia balik. So lagi tengok bengkel ni yang dipanggil Dance Motor dikenali sebagai Abang Adan ataupun partner dia Abang Jerry. So nanti kita tengok motor kat sana apa dia ada. Alright guys, stay tuned. So kita dah nak sampai ke kawasan bengkel Abang Adan, kapal karangan Seremban 2 Kedai Home Alright, so memang ramai gila orang bermotor lama dengan dia. Motor apa, Kenny Robert pun ada. Apa panggil, RD kan. Tu pun ada, RSX ada, Rider. Tengok nanti. We're back. Dalam ni
sini memang mana nak repair motor lama kan, kat sini. Ni ada motor rider. Tu ada Rezek. Ya, ni dia King. Ni mantap guys. Ini owner bengkelnya Rezek. So ni ada lagi model-model motor-motor baru pun ada juga, LC ke apa kan. So mereka yang nak boleh contact Abadan, aku akan letak nombor telefon dia. So you guys boleh terus WhatsApp je dia memang pakar. Sini ada buat restoration sorry. Ni baru pada restore ni. Ya, on tak on. So lepas ni kita buat point of view untuk video TZR pula lepas siap. Okay guys. So yang mana-mana tu Seman 2 kan, duduk area Seman 2 Sendayan, nak restore motor lama-lama boleh datang contact nombor Abadan yang tadi saya dah letak tu. Boleh terus WhatsApp dia lah. Cakap nak tukar motor biasa pun tak ada masalah. Repair motor biasa pun ada je tu dalam tu. Backfire ada, tak ada masalah. Tu Yamaha Sport ada. Okay, tegak full. Alright, 1, 2, 3. Okay, mantap bang. Mungkin ni robot bang Gelak jahat bos. Aduh. Tengok video ni, jangan lupa like and share. Perlu gua. Jangan lupa like and share, okay guys. Stay tune untuk lebih banyak video tentang motor-motor lama. Okay guys, thank you so much. Video Wakman MBX. Jangan lupa like, subscribe dan komen.